Nampak macam tablet biasa kan? Tapi sebenarnya tablet ni boleh ganti power bank dan juga jadi hard drive korang. Macam mana tu? Jom dengar. TechLife Pad Plus 12 inch LTE ni ringan gila. Berat dia lebih kurang botol air 500ml je. Dengan display besar 12 inci, lepas tu resolution dia 2K. Untuk yang suka simpan movie, kerja ataupun game, ni pun dah cukup. Dia datang dengan 16GB RAM, of course lah 8+8, dan 256GB storage. Dan yang best, microSD dia boleh tambah sampai 1TB. Bateri dia pun besar juga, 8000mAh. Boleh tahan seharian. Dan juga kalau phone ataupun earbud korang dah nak mati, cas je guna ni. Ya, tablet ni dah ada reverse charging dan boleh caskan phone ataupun earbud korang. Okey, untuk performance dia gunakan MediaTek Helio G91. Masih smooth untuk korang gaming ataupun multitasking. Quad speaker dia pun dah cukup kuat dah untuk korang layan movie macam biasa. Lepas tu dia dah LTE built-in, maksudnya dah boleh masuk SIM card. Korang dah tak payah dah guna hotspot kalau nak pakai tablet. Tablet ni dah Android 15 dan dilengkapi dengan TechLife Pad UI yang dah integrate dengan Google Gemini AI. Alright, TechLife Pad Plus 12 inch LTE ni dijual dengan harga $799. Dan kalau korang beli dekat Shopee, TikTok ataupun Lazada, korang akan dapat keyboard bernilai $299 secara percuma. Dan kalau korang beli dekat Realme Authorized Dealer, korang boleh dapat keyboard plus storage bag bernilai $398. Jualan resmi bermula 31 Oktober 2025 dan sementara stok masih ada. Jadi, korang nilailah sendiri.